Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sedesa. Saya Aina Sumayyah melaporkan secara langsung dari Sekolah Kebangsaan Desa Aman, di mana satu majlis berbuka puasa iftar sedesa yang dianjurkan oleh Panitia Agama Islam sedang berlangsung dengan penuh kemeriahan. Pelbagai aktiviti menarik telah diadakan sejak petang tadi, antaranya tadarus, Al-Quran, tahlil perdana, tazkirah Ramadan, solat berjemaah serta gotong royong menyediakan juadah berbuka puasa. Tepat waktu maghrib, majlis berbuka puasa dimulakan dengan menikmati hidangan ringan seperti kurma dan air. Sebelum semua hadirin menjamu selera dengan pelbagai juadah yang telah disediakan, suasana di sini begitu meriah dengan gelak tawa dan kemesraan antara murid-murid dan guru-guru yang berkumpul untuk meraihkan Ramadan dengan penuh kesyukuran. Murid itu yang baik. Dalam diri kamu tak baik, kamu akan melahirkan perangai yang tak baik. Oleh itu, Ustaz sarankan kepada panitia pendidikan Islam, nak tak nak, diri kamu kena masukkan Al-Quran. Kamu pernah tengok Al-Quran? Itu namanya hafal Al-Quran. Al-Quran yang sebenar ialah apa yang kamu hafal, apa yang kamu masukkan dalam diri kamu. Para hadirin juga berpeluang untuk mendengar perkongsian ilmu daripada penceramah jemputan yang menyampaikan tazkirah bertajuk Bijak dan Berjaya dengan Al-Quran. Aktiviti ini bertujuan untuk menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan murid dan memupuk semangat perpaduan antara guru dan murid-murid. Bagi mendapatkan pandangan lanjut mengenai majlis ini, saya bersama Ustazah Nawati. Ustazah Nawati, boleh kongsikan sedikit tentang tujuan penganjuran majlis ini dan harapan pihak sekolah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, majlis iftar perdana SK Desa Aman dapat berjalan dengan baik pada malam ini. Saya sangat bersyukur di atas kerjasama pihak pentadbir, semua warga sedesa dan murid-murid tahun 6 atas memeriahkan majlis berbuka puasa perdana pada malam ini. Dan saya harap di samping ianya mendidik murid supaya mengamalkan berbuka puasa secara berjamaah, dapat juga mengeratkan silaturahim antara guru, murid-murid dan warga sedesa. Ya, di samping itu mengambil sedikit keberkatan malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan, insya-Allah.
Terima kasih Sajah. Jelas sekali, majlis seperti ini bukan sahaja mengeratkan silaturahim tetapi juga memberi pengalaman berharga kepada murid-murid dalam menyambut Ramadan dengan penuh kesyukuran. Demikian laporan daripada saya, Aina Sumayah, melaporkan untuk Studio Antariksa.